sini ni jalan straight, jadi traffic light tu semua orang duk kejar. So moral of story, dekat traffic light walaupun jalan kau kan hijau ke, kau tetap kena hati-hati lah. Lagi-lagi motor, janganlah langgar langsung lampu merah. Kalau hijau tu tunggulah sekejap kan, bagi chance dulu 2-3 saat. Memang orang kata nak kena tu tak kena kan, tapi berwaspada tu adalah lebih baik. Brother ni lagi sikit, brother, lagi sikit. Motor power, brother, lagi sikit. Malam dia buat hal tu, balik kerja dia buat hal, dia boleh mati tu lah, dia boleh light. Padahal bateri minyak semua lah, bateri baru, minyak pun penuh. Rupanya apa tu kan, 14 dalam pokok. Wah, Assalamualaikum guys. Selamat pagi. Tu dia, dah clear guys. Rezeki kita ni dah clear. Mari mancing. Mancing apa? Mancing luar. Baling dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tu, macam ada kita tu. Aduh, tak kena guys. Aduh guys. Dia haruan ni tak payah buang masa. Kita hunting dia. Hunting. Dia senang cerita. Dia kalau dia dah bedal tu, kau kena bagi masa kat dia bertenang kan. Dia bawa anak. Sebab dia bawa anak tadi tu. So aku nak cuba kat sana tu. Inilah rezeki lah, apa orang tebas lah. Hari tu aku masuk dengan member aku tu. Tempat ni dia ada lubang, banyak lubang, baik-baik. Tempat ni tinggi-tinggi guys, dia punya semak. Jawab ke tak tinggal. Tengok tu buih. Pusing. Dia nak naik kat sini tu. Biar awak. Tu. Dia nak naik kat sini. Ni kawasan dia naik ni sini. Ni dia, mana dia? Pusing sini balik. Pusing. Pusing. Sekejap lagi Toto timbul depan aku. Dulu sini heaven guys. Heaven gila. Paling lah soprok ke plastik ke memang dia ambil. Dia tak ada dah sekarang ni. Dia awak dia buat kawasan dia kan. Ni tempat biawak melepak. Nampak? Tempat biawak melepak. Dah habis lah.
tu jawab. Tu wujud tu. Dia ambil kat lah. Silau ke? Curut. Tak padan. Tak padan guys. Ya, masuk mulut. Tu dia. Padan yang kecil. Berhasil juga hari ni. Nasib dia tak kumpau lah. Curut-curut lah. Nasib baik tak kumpau guys. Silau ni. Silau guys. Maknanya dia ada potensi juga lah mencakup kat atas kan. Silau tadi aku tak nampak dia masa dia ambil tadi. Aku dengar bunyi ketup. Ngam-ngam pula dia strike time matahari terbit kat sana tu. Padu. Strike ni guys. Ya strike. So, ni saya sikit lah dari tadi. Lemak jatuh. Saya besar sikit dari tadi. Kawasan dia apa? Kumpul kat situ kan. Dia ni dia ada strike kedua. So ni guys, haruan ketiga. DJI aku habis bateri lah. So ni dia haruan ketiga. So kita cuba lagi. Okay guys, sampai sini saja kita punya casting haruan dari haruan. Panas lah. Pukul 9 dah. Jangan lupa like, share, subscribe, okay? Jangan lupa tekan butang loceng. Kita jumpa lagi di lain hari, di lain waktu, di lain strike. Semoga korang terhibur guys. Jom. Salut.